Maksudnya dia letak ni dulu, lepas tu baru letak kapet Bang, yang ni lepas letak soundproof, lepas tu baru letak ni, lepas tu baru letak ni. Baru letak kapet. Macam ni tebal weh. Lepas tu kawan tanya tadi dekat apa, so, kalau boleh tak buka apa yang Rokesh tu lagi bagus sebenarnya. Jadi gap tu kat atas tu dah tinggal sikit kan dekat ceiling. Jadinya tak payah buka rokesh lah. Kawan cuba. Buatkan kemas bang, buatkan kemas tu. Asal kemas je, tak buat rokesh pun tak apa. Buang je lah rokesh tu. Hoi. Tapi pegang pun dah rasa. Pegang pun dia rasa lembut tu. Tapi bukan semua part lah. Maksudnya dia akan duduk dekat part yang selalu kita pijak. Bahagian tepi-tepi tu just pakai ni je lah. Faham. Papa Monet warna hitam Papa Monet. Monet. Hitam. Hitam Hitam. Buat satu kali dengan ni pun okey. Kalau satu kali dengan ni kawan cuba tengok. Kadang-kadang dia tebal sangat, dia tak boleh nak kau bawa. Ikut bentuk. Macam ni ni kau bawa ni hitam.